guys, welcome back to my channel. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin semua. I think this is gonna be like one of my Raya vlog. Sebab Hari Raya pertama, Raya kedua, ketiga memang Tiha tak buat vlog langsung. Tiha memang chill untuk this year. Tiha tak load out macam sebelum-sebelum ni. But Alhamdulillah kali ni Alung balik, Abang ajak balik, Nasro pun ada. Kita orang buat makan-makan sikit. And Tiha rasa Tiha nak record benda ni. Malam baru Alung dengan Abang ajak balik sini. A few days sebelum Raya, actually Angah dah bersalin. So Alhamdulillah, congratulations untuk Angah kalau Angah tengok video ni. I'm so happy for you. Selamat berpantang dengan baik. Nanti kita jumpa, okay? So, untuk Raya kali ni kita nak buat lain sikit. Malam ni kita makan shabu-shabu hot pot. Sebab Alung dengan Abang ajak, diorang memang excited gila daripada awal. Diorang pergi beli daging shabu-shabu, buat balik datang ke Kedah semata-mata untuk makan sekali. And ini bukti dia, diorang pergi beli daging shabu-shabu dekat sana. Abi, apa tu? Paru. Beli. Sekilo apa sayang? Kilo 15. Okey. Itu harga dia guys. Paru 20 campur 5. Kita beli sabu-sabu, lepas tu dia bagi pergi. See, diorang excited nak bawa balik sini makan together. And Alhamdulillah, I appreciate diorang punya effort, diorang punya semangat nak bawa balik datang sini, makan sini. Thank you so much. Sebab Tiha teringin gila nak makan daging shabu-shabu ni juga. Cuma ni dekat sini susah sikit dah dapat. Kat Kedah susah sikit dah dapat. Sekarang kita nak pergi beli barang. So jom let's go, korang ikut Tiha untuk beli barang seterusnya. Jom. Jam guys, jam. Oh my gosh, jam. Kalau tak hari biasa ni tak macam ni tau. Nak pergi jalan, nak beli barang je pun. Tapi disebabkan Raya, masih Raya, so it's jam. Kita layan je lah. Later. Okay guys, I'm arrived. So sekarang kita terus beli barang dekat sini. Let's go. Sekarang kita nak pergi beli benda lain. It's almost done. Sekarang kita dah beli almost everything. Kita tinggal nak bayar. Sini tak ada apa-apa dekat. Dia dah beli udon dah ada, tofu dah ada, cheese pun dah ada, cheese tofu pun dah ada, everything dah ada. So dia rasa sekarang nak kena settlekan payment sebab ramai sangat, so kita kena cepat. Siapa balik nak rehat, nak lepas tu nak get ready. Dapat tak kena beratur kat sana. Oh my god, dapat tak kena beratur. Okay, jom, let's go. Yep, it's a Raya thing guys. It's a Raya thing. I'm done. Good to go. Hello guys, we're back. So sekarang ni Tiha tengah tunggu azan maghrib untuk solat maghrib. And then after that kita akan terus prepare makan malam untuk malam ni. So before that we need a proper plan untuk malam ni. Sebab to be honest, Tiha takut Alung tak sempat nak tolong Tiha sebab ada Mikaela dengan JJ kan. Jadi Tiha takut Tiha rushing nanti. So kita akan buat proper plan untuk buat makan malam ni. Ya Allah korang, tadi Tiha beli banyak gila barang. And bagi Tiha okey lah. Sebab Tiha dah agak dah barang-barang tu akan banyak macam mana. So Tiha tak terkejut sangat. Tapi harapnya insyaAllah lah okey lah malam ni. Sebab this is my first time guys nak buat sukiya. Kita orang beli ni. Kita orang beli kombu suyu, sauce hot pot and mee noodles. So ni untuk dia punya sauce base sukiya. Dan jangan risau guys, it's halal. It's halal for Jakin. It's good. So kita akan try benda ni. Tiha dah beli udon, Tiha dah beli mushroom, Tiha dah beli enoki, Tiha dah beli macam-macam lah untuk yang kita boleh makan malam ni. Memang Raya keempat ni macam tiba-tiba macam lari sikit selera. Tak ada rendang, tak ada lemang, tak ada ketupat. Kita buat something different sikit sebab jarang-jarang juga kita nak buat sekali together. Nak buat macam BBQ pun, nak makan dekat luar pun dengan anak kecil susah sikit kan. Mikaela dengan JJ dia dalam fasa dia orang tengah explore new things. So memang kena extra energy untuk jaga diorang. Untuk sos dia, Tiha tak berapa tahu sangat sos dia sebenarnya. Itu macam terlepas pandang sikit sebab kat sini tak ada chili oil. Alung, don't be mad at me, but diorang cakap boleh letak cili padi. So okay, kita akan try inovasi nanti. Kita harap plan dulu, nanti kita akan tengok apa yang kita buat selepas ni, okay? 1 hour later. Apa? JJ tolong Luna ke? JJ tolong Luna ke? Yes. Ella pun nak tolong. Alamak, Ella nak tolong pula guys. Semua orang nak tolong. Astagfirullahaladzim, inilah guys. Tengok, terpaksa menjaga
Sama. Terima kasih. Mana nak tolong tu? Mana nak tolong tu? Nak tolong. Oh, nak tolong juga tu. Oh, tengok tu. Okey. Oh, tu dia nak tolong dah. Nak tolong dah. Boleh naik tak? Pelan-pelan sorry. Sorry. Up. Okey. Careful. Careful. Ya, bersama saya di rancangan memasak bersama kanak-kanak. Ya. Kita dah get ready untuk enoki dengan kita punya cheese tofu, kita punya fish cake. Okey. Dia suka masak dapur. Dia suka masak dapur. Patutlah. Kakak pun tengok dia nak ikut. So, ni dah settle untuk satu plate. So, jom kita buat sos dengan dia punya salad. Jom kita. Diorang dah lapar. Okay, diorang makan dulu guys sebab diorang dah lapar, dah lambat dah. So kita orang bagi diorang makan dulu. Cici. Cici makan udon. Ella makan udon. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Sedapnya. Sedap tak Ella? Sedap ke Ella? Sedap. Sedap ke? Sedap. Cici makan? Uyo. How bagi review? Oi, sumbat semua dalam mulut tu. Ella pun makan sedapnya. Oi. Slow JJ. Sedapnya JJ makan. Sedapnya. Sedapnya. Una ada tunjuk. Macam mana? Macam mana? Sedap. Sedap. Nyam-nyam. Ella makan. Dah. Cici makan. Sedap ke? Sedapnya. Saksi guys. Budak-budak tak pernah tipu. Boleh. Cukup. Japanese bah, Japanese. Watanabe. What? Okey, masih. Yeah. So kita dah set dah salad, kita ada enoki, kita ada cheese tofu, kita ada fish cake, ikan bunga, kita ada udon, kita ada beef. Sorry, ni lamb, beef ada dekat sana. Lepas ni kuah sekia kita. Sos dia Tiha tak tahu sangat tapi Tiha beli yang ni. Cumanya Tiha lupa ada chili oil. Wajar, lupa lah tak ada chili oil. Chili oil je tak ada. Tak payah. Tapi ada cili padi. Tak mendidih lagi bah. Lambat lagi nak mendidih wajar. Betul-betul tak masak. Alu gos. So kita letak dulu ni nak bagi dia masak. Abah dia terus grill. Ya. Sebab Abah memang dia tak boleh lah suki-suki lah sebenarnya. Dia kena grill, dia kena steamboat. Tapi confirm lah Abah punya sedap. Ni sos. Cerita sekarang ni Sukiya, tapi kenapa dah macam BBQ Town? Dah macam BBQ Town. So tiba-tiba ada grill sekali. Okey, apa rasa? Oh, ini okey. Sukiya awal ni. Abang kena celup ni. Ada sos. Ni ada sos di sini dah. Sedap ke? Sedap. Nipis kena. Apa tu lembut. Juicy tak? Oh, juicy loh. Ui. Puyo. Okay, nasib baik kita pakai yang ni guys. Sekarang dah jadi konsep steamboat. Dia dah jadi konsep Sukiya. Abah is enjoying his life. Enjoying. Ni buka puasa. Muka puasa. Ini muka puasa. Ini moreh Abah sekarang. Moreh, woi. Macam gitu. Look at the juice. Love. Lettuce. Sekali. Dia thick sebab ada cili padi. Kalau ada cili oil lagi, itu okey je. Terus, semua sedap. Ni daging yang dia rebus. Kita wrapkan dia.
Boleh buat sendiri. It's good. Macam tu kira. Boleh bibi kutang. Buat the grill. Kita lebih rajin ya guys. Dia buat macam ni. Yang ni lagi viral. Ni another level lah. Kita dah lapar. So kita makan je. Asalkan jadi. Ngam sui? Ngam. Yeay, sasik. Daripada sukia jadi bibi ketang tapi berbaloi. Sekarang kita tengah layan Mikaela dekat luar main bunga api. Sebab dia seorang kesan dekat dia. Slowly. Sekarang kita layan Mikaela untuk main bunga api. Wah. Mama, are you okay? So far macam mana, sedap? Alhamdulillah sedap. Mama baru pakai tudung guys, so baru tengok Mama. Hello? Are you okay? Okay, kita bagi Mikaela letis sekejap, lepas tu kita continue makan. Careful lah. Tengok. Aunty. Hai, kami ucapkan hingga kita singgah sampai tahun depan. Selamat Hari Raya. Lebih dia raya. Oi. Wow. Pusing saya. Hari Raya. So sekarang kita tengah relax dekat luar dengan Mikaela. Sebab Mikaela tengah main bunga api. Di saat semua orang tengah sibuk dekat luar, tiba-tiba kan. Ni buat apa ni seorang-seorang ni? Dia seorang-seorang guys. Kita orang semua stop makan untuk pergi keluar tengok bunga api dengan Mikaela tau. Dia seorang-seorang. Enjoynya makan. Sedap Nasrul? Makan. Berapa per 10? 10. Per 10? Serius lah? Benda Wah. lagi senang tambah. Tadi kan dia beli ni satu weh, tak cukup rupanya weh. Lepas tu Nasrul pergi lari beli lagi 2. Nasib baik buka lagi kedai. Nasrul pergi kat mana? Speak Mat Sebab kita tunggu dulu sebab kita orang pergi main bunga api dulu dengan Mikaela. Nak bagi dia letih, nak bagi tidur. Lepas tu nanti at least dah layan sikit kerana dia, dah enjoy sikit. Kita orang sama makan balik. So jom sekarang ni kita pergi layan Mikaela dulu dekat luar. 2 inches later. Malam 12.30 malam guys. 12.30 malam. Lepas 2 budak tu dah tidur. Malam 12.30 malam. Sekarang budak-budak dah tidur. Alun dengan Bajat in action guys. Yes. Diorang continue makan balik. Wush. Alun dengan Bajat buat. Dengan suara JJ. Dah bangun. Alamak. Alun macam mana? Sedap. Sedap gila. Sumpah boleh buat sendiri kat rumah. Puas kan? Ramai-ramai lagi puas. Lepas tu portion dia besar lah. Yang ni kan kita orang beli satu paket pun satu ni Satu pun box. satu Tak, box pun habis macam lagi. wow. Ni pun ada lagi. Habis Tapi dah. yang ni yang second. Yang second ni lamb. Ini beef. Kalau korang makan dia tak ada different tau. Besar bau dia tak ada. Kejap Abang Ajak macam mana? Okey? Oh, Abang Ajak masih steady. Alung dah give up. Alung give up guys. Give up. dah kenyang. Dia apa give up. Abang Ajak je still on battle. Wow, Abang Ajak. Uish, memang berapa per 10? 10. Ui yo, without hesitate tu. Memang tak betul-betul tak payah fikir. Alung berapa per 10? 10. Good. Next time kita tahu dah apa yang kita nak kena improve. Itu kena beli 2. Bukan beli 5, beli botol besar, beli botol besar. Beli botol besar. Makan Majak. So, kita pukul berapa sekarang? Yes, pukul 1. Tak ada masalah. Relax. Tak apa. Budak-budak dah tidur. Malam ini kita yang punya. Ya, malam orang tua pun dah. Ya, jadi itulah dia video untuk kali ni. Alhamdulillah kita orang spend time together. Malam tu kita orang makan lambat juga.
habis dalam pukul 2 dekat pukul 3 macam tu, betul-betul enjoy sebab budak-budak memang dah rehat, dah tidur. So kita orang makan memang tenang gila malam tu. And end up Alun dengan Abah Ajak pun happy. Untuk Angah dengan Bandi jangan risau, nanti kita repeat lagi, okay? So itu je video untuk kali ni. Thank you for watching my video. Jangan lupa untuk like, share and subscribe my video guys. See you guys in the next video. Bye bye guys.